Nama Peter Klamowski dikaitkan bakal membimbing kelab Inggeris, Salford City. Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Peter Klamowski kini hangat diperkatakan menjadi calon oleh sebuah kelab Liga Inggeris iaitu Salford City yang juga merupakan kelab milik David Beckham dan Gary Neville, bekas pemain Manchester United. Perkara tersebut turut dikongsikan oleh wartawan sukan dari United Kingdom, Mike McGrath, yang melaporkan Klamowski menjadi calon utama membimbing kelab Division 4 England itu. Hal itu turut dipetik oleh laman Talksport yang memuat naik berita jurulatih Harimau Malaya itu bakal mengikut jejak langkah rakan senegara beliau iaitu Ange Postecoglou ke England. Selain daripada itu, khidmat jurulatih dari Australia itu turut menarik minat beberapa kelab dari China dan Jepun berdasarkan rekod baik beliau membimbing kelab Liga Jepun, FC Tokyo sebelum ini. Namun hingga kini masih belum dapat disahkan hal berkenaan dan tiada sebarang kenyataan rasmi oleh pihak Persatuan Bola Sepak Malaysia. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscriber dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum. Terima kasih. Jumpa lagi.